Baiklah, cikgu akan sambung pula bab 10, iaitu pemasyhuran kemerdekaan. Dan dalam bab ni kita akan fokus 3 subtopik, tapi untuk 3 subtopik iaitu pengertian kemerdekaan, kesan kemerdekaan terhadap negara kita, dan yang terakhir prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu. Baik, pertama sekali pengertian kemerdekaan. Merdeka ini maksudnya bebas daripada cengkapan kuasa asing. Cikgu pun yakin kalau merdeka ni semua orang anggap yang ianya merupakan satu kebebasan. Okey. Seterusnya, bebas menentukan pemerintahan dan juga hala tuju negara. Kalau sebelum ni pemerintahan dan juga apa-apa keputusan berkenaan dengan negara mesti kita kena melibatkan pihak British ataupun pihak kuasa luar untuk membuat apa-apa keputusan. Jadi, kemerdekaan ini membawa erti bahawa kebebasan dalam konteks tersebut. Menurut Kamus Dewan pula, bebas ni adalah bebas daripada penjajahan, kurungan dan juga naungan. Negara berdaulat ni mempunyai kuasa tertinggi. Jadi, kalau merdeka, maksudnya ia merupakan satu negara yang berdaulat yang mempunyai kuasa tertinggi. Okey. Jadi, sekarang ni cikgu keterangkan maksud merdeka menurut kepada pandangan tokoh-tokoh ni lah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, kalau dalam soalan tu minta maksud merdeka dalam pandangan beberapa tokoh, ada 9 tokoh ni, korang pilih lah berapa ikut kepada markah yang ada dalam soalan tersebut. Biasanya soalan subjektif lah kot. Okey, pertama sekali daripada Syed Jamal Al-Din Al-Afghani, perjuangan menentang penjajah disertai semangat kebangsaan, iaitu jinsiyah. Jinsiyah, semangat kebangsaan maksudnya jinsiyah. Okey. Menentang penjajah dan cinta akan tanah air yang merdeka ataupun wataniyah. Cinta akan tanah air yang merdeka. Okey, rakyat bersatu padu demi maruah diri, bangsa, agama dan juga negara. Okey, seterusnya Rashid Ridha menyatakan bahawa merdeka ini ialah kedaulatan atau kekuatan negara untuk bebas dari penjajah barat. Kedaulatan atau kekuatan negara untuk bebas dari penjajah barat, menghidupkan sistem khalifah atau hapuskan ikatan perkauman. Mahatma Gandhi pula berpandangan bahawa merdeka ini adalah kemerdekaan dari aspek PES. PES ni apa? Cikgu pernah terang dah dulu, iaitu politik, ekonomi dan juga sosial. Setiap negara ini berhak untuk menguruskan negara mereka sendiri tanpa ada unsur campur tangan dari kuasa luar. Nelson Mandela menyatakan bahawa pertempuran melawan satu kumpulan atau warna kulit dan lawan sistem yang menindas, kebebasan politik, bebas perhambaan, kemiskinan dan juga penderitaan. Okey, Soekarno iaitu seorang tokoh dari Indonesia, bebas selama-lamanya, bebas berfikir dan bertindak, masyarakat demokratik tanpa kelas. Tunku Abdul Rahman pula menyatakan bahawa tempat perhentian dan perjalanan jauh mewujudkan negara berdaulat. Cipta bangsa baharu dengan keadilan dan juga kebebasan. Tun Temenggung juga anak baring, keselamatan negeri lebih terjamin dan juga kuat, dapat mengatasi ancaman komunis. Tun Fuad Stephens, keselamatan sosial Borneo Utara dan penduduk pribumi serta generasi seterusnya terjamin. Seterusnya, Tun Fuad Stephens, keselamatan sosial Borneo Utara, penduduk pribumi serta generasi seterusnya terjamin. Manakala Tun Dr. Mahathir Mohamad mengatakan bahawa merdeka bermaksud menghayati semangat jiwa merdeka dengan menyayangi negara sepenuh hati dan sanggup berkorban untuk negara. Okey, itulah maksud merdeka. Seterusnya, kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Pertama sekali, kesan dia ada dalam 4 aspek, iaitu politik, ekonomi, sosial dan juga peringkat antarabangsa. Okey, dari segi politik, pengamalan sistem raja berperlembagaan. Dari segi politik kita memang dah berubah lah, di mana YDPA dilantik sebagai ketua utama negara. YDPA ni ada dalam kalangan Raja-Raja Melayu sendiri. Ia merupakan satu bentuk demokrasi berparlimen, di mana kita rakyat yang pilih ketua ataupun pemimpin wakil rakyat. Rakyat ni mempunyai kuasa untuk memilih kerajaan dan pemerintahan melalui pilihan raya. Pilihan raya ini memberi rakyat hak untuk bersuara dan memilih wakil.
Dan ini juga menentukan hala tuju masa depan dan kesejahteraan negara. Sebab itulah kita ni digalakkan ataupun kalau boleh diwajibkanlah untuk pergi mengundi. Parlimen berkuasa untuk menggubal undang-undang pada peringkat persekutuan. Dewan Undangan Negeri pula berkuasa untuk DUN berkuasa untuk menggubal undang-undang dari peringkat negeri. Parlimen gubal undang-undang persekutuan, Dewan Undangan Negeri gubal undang-undang peringkat negeri. Manakala Tunku Abdul Rahman menjadi Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Cabaran kerajaan persekutuan untuk menggantikan pegawai Eropah dengan rakyat tempatan. Yelah, awal-awal kita merdeka memang besarlah cabaran dia. Sebab kita nak mengubah, ataupun tokoh-tokoh lepas nak mengubah sistem politik Tanah Melayu daripada cengkaman pegawai Eropah sebelum-sebelum ini kepada kerajaan persekutuan yang mengamalkan demokrasi berparlimen. Memang merupakan cabaran yang besar. Seterusnya, dari peringkat antarabangsa, apakah kesannya? Dasar luar diperkukuh melalui Kementerian Luar. Negara menjalinkan hubungan dengan Indonesia, India, New Zealand, Mesir dan juga Jepun. Negara kita menyertai pertubuhan Commonwealth. Commonwealth ialah pertubuhan sukarela yang dianggotai oleh negara merdeka yang pernah dijajah oleh British. Selepas merdeka, Tunku ingin mengekalkan hubungan baik dengan Britain dan juga negara Commonwealth. Sebab itulah mereka, Tanah Melayu pun menyertai Commonwealth. Penyertaan dalam blok sterling. Negara menggunakan pound sterling dalam urusan perdagangan antarabangsa, diiktiraf pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dan negara terlibat dalam misi pengaman PBB. Okey, ini peringkat antarabangsa. Dari aspek ekonomi pula, selepas Tanah Melayu merdeka, rancangan Melayu pertama telah pun dilakukan untuk meningkatkan ekonomi negara. Tumpuan adalah pada sektor luar bandar. Sebab luar bandar ni banyak waktu tu tidak membangun lagi dari aspek ekonomi mereka. Kerajaan mempelbagaikan keluaran pertanian supaya tidak hanya bergantung kepada pengeluaran getah. Menambahkan peluang pekerjaan bagi mengurangkan kadar kemiskinan. Penubuhan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan ataupun FELDA memajukan tanah baharu secara besar-besaran bagi pertanian dan juga penempatan semula masyarakat. Institusi kewangan tempatan juga ditubuhkan. Selain itu, Bank Kebangsaan Melayu ataupun Malay National Bank merupakan bank pertama untuk orang Melayu. Pembangunan luar bandar diuruskan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Rancangan Buku Merah mengandungi projek berkaitan dengan kemudahan asas. Dan seterusnya adalah dari aspek sosial. Pendidikan wadah untuk membina sebuah bangsa bagi negara yang bersatu. Kerajaan mengeluarkan Penyata Rahman Talib bagi mengkaji semula Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1996, penubuhan DBP, kedudukan bahasa Melayu diperkukuh lagi, bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan, Jabatan Penerangan menyampaikan maklumat tentang peristiwa di dalam dan juga luar negara. Okay, macam media lah mereka Jabatan Penerangan ni. Pusat kesihatan dan juga hospital ditubuhkan untuk meningkatkan sosioekonomi penduduk luar bandar. Penyediaan kemudahan asas dan juga infrastruktur seperti sekolah, hospital ni semua adalah untuk merapatkan jurang antara penduduk bandar dan juga penduduk luar bandar. Okey, cikgu sambung pula berkenaan dengan prinsip kedaulatan PTM. Kedaulatan ini merujuk kepada kuasa tertinggilah yang menentukan sebuah negara bebas daripada kongkongan kuasa luar. PTM memperoleh kedaulatan atau kuasa tertinggi yang membolehkan kita untuk membuat keputusan tentang hal yang berhubung dengan pentadbiran dan juga politik. Wilayah pengaruh merujuk kepada kawasan yang mempunyai sempadan untuk membentuk PTM. Kerajaan pula institusi. Wilayah, kawasan. Kerajaan institusi yang bertanggungjawab untuk menguruskan dan mentadbir negara. Kedaulatan undang-undang bermaksud kerajaan dan juga rakyat tertakluk. Memang wajiblah mematuhi undang-undang. Lambang kebangsaan kita ada 1, 2, 3, 4. Pertama sekali Jata Negara. Lagu kebangsaan, bendera kebangsaan kita jalur gemilang dan juga bunga kebangsaan iaitu bunga raya. Okey, itu sahaja untuk bab 10.